Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Hafiz ataupun Is, pada bulan baik, hari baik ni, kan, di Sembang Project Podcast di ADL Studio, yang mana di bulan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini kita tampilkan khas tetamu istimewa kita yang kita jemput pada kali ini, insya-Allah, untuk kita kongsikan bersama berkaitan nikmat-nikmat dan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, khususnya untuk kita semualah sebagai panduan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Kashfun yang sudi hadir ke ADL Studio. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria Ustaz hari ni. Alhamdulillah. Walaupun di bulan puasa macam ni, kita tetap lagi dapat bernafas, diberi kelebihan panjang umur untuk dapat bertemu pada bulan Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah Ustaz, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sedikit sebanyak untuk kita maklumkan, di ADL Studio sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita nak kongsikan dengan penonton-penonton kita yang bersama dengan Sembang Project Podcast, edisi khas Ramadan bersama dengan Ustaz kali ini, untuk kita kongsi nikmat-nikmat Ramadan dan juga kelebihan-kelebihan Ramadan itu sendiri, khususnya untuk panduan lah kepada penonton-penonton kita di luar sana. Boleh Ustaz cerita sikit berkaitan dengan apa kelebihan di awal Ramadan ni, ataupun apa yang patut kita buat di awal Ramadan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Is, penonton semua, insya-Allah kita bersembang pada hari ini berkenaan dengan Ramadan. Terlebih dahulunya kita dahulukan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyentuhkan tentang nama bulan Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, dia punya kelebihan yang Allah sebutkan adalah bulan yang Allah turunkan pada bulan itu Al-Quranul Karim. Hudan linnas, Allah turunkan Al-Quran, dia ada sebagai petunjuk, sebagai pedoman, kompas dalam kehidupan, panduan. Kita hidup ni memerlukan panduan. Betul. Kalau kita dulu untuk nak menuju suatu destinasi, kita akan bertanya kepada orang yang tahu ke mana tujuan kita. Betul. Sekarang ini mungkin kalau dalam mencari jalan, kita ada Waze ke atau Google ke. Betul, jadi betul, kita akan dapat petunjuk jalan ke sana. Dulu cuma kita melihat rambu-rambu jalan ke selatan, arah ke Seremban ke utara. Ya, signboard. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita manusia ni Allah ciptakan, kemudian kita berfikir dengan sendiri dia untuk nak mencari kebenaran. Betul. Tapi dengan rahmat Allah, Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan bekalan kepada kita. Betul. Bekalan itu petunjuknya adalah Al-Quran. Jadi dia Allah sebutkan hudal linnas. Bulan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembimbing kepada manusia untuk kehidupan dia, supaya dia selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat dalam kita semuanya menuju Allah Ta'ala. Betul. Kita melihat kanak-kanak akan membesar, yang besar pun jadi dewasa, yang dewasa pun nanti akan jadi usia lanjut. Kemudian itu kalau yang dapat bertemu kepada usia lanjut. Betul. Kemudian Kalau dipanjangkan umur, kita akan meninggalkan dunia ini. Iya. Kita orang yang beriman tidaklah mulanya daripada lahir ke bumi, kemudian kita pun juga menjadi masuk lagi ke dalam perut bumi. Tidak. Kita memang dilahirkan dan kita nanti untuk istirahat suatu tempat yang kita namanya alam barzakh. Alam barzakh. Di situ kita pun telah menerima sebahagian apa yang telah kita buat di sini. Tapi itu bukan destinasi yang terakhir.
kita ada destinasi, selepas itu Allah akan hidupkan kita kembali, akan menuju Allah Ta'ala. Di saat itulah kita akan menemui apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, seperti yang Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Bila kamu berbuat baik, kamu akan melihat kebaikan dan balasannya daripada Allah. Betul. Dan balasan daripada Allah bukan seperti balasan daripada manusia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kamu abaikan ajaran-ajaranku ini, kamu sendiri akan susah. Di dunia pun kamu akan susah, di hari akhirat itulah kesusahan yang sebenar dia. Yang kekal. Yang kekal. Jadi petunjuk itu untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan ini jugalah Allah suruh kita berpuasa. Ya. Tak salah kalau saya sebut Al-Quran ni kalau zaman sekarang boleh dikatakan sebagai waste kepada panduan hidup manusia. Iya, betul. Kalau kita nak ke mana-mana menggunakan waste. Betul. Tapi Al-Quran ni waste kepada kita. Waste kepada kita. Untuk menuju ke satu destinasi yang kekal abadi. Iya, betul. Betul lah saya. Dengan jalan yang betul. Dengan jalan yang betul Ya, lah. betul. Sebab kadang-kadang waste ni kalau kita hanya pandai baca saja, Ya. kita tak tahu nak terjemahkan dia, Ya. salah. Ya. Kadang-kadang sampai ke jalan mati. Ya. Kan? Betul lah saya. Okey, di bulan Ramadan ni boleh Ustaz kongsikan sikit berkaitan dengan amalan-amalan ataupun apa yang afdalnya kita lakukan sebagai umat Islam yang beriman, insya-Allah. Betul. Betul. Yang pertama sekali, Allah mewajibkan kita berpuasa. Betul. Berpuasa ini sudah dalam bahasa kita dah tahu makna dia. Tapi maksud yang Allah suruh kita berpuasa, memang kalimat puasa artinya menahan. Betul. Menahan diri kita daripada dorongan-dorongan nafsu, baik nafsu makan dan minum, atau kecenderungan kita terhadap isteri, atau kecenderungan kepada jenis yang lain. Kalau kita lelaki, mungkin kecenderungan kita rindu kepada perempuan. Betul. Dan sebaliknya begitu. Untuk siang bulan Ramadan, walaupun bulan yang lain kalau kita punya isteri, ada pun makanan dan minuman, kita boleh bila-bila nak makan, nak minum. Betul. Tapi pada siang bulan Ramadan, Allah sebut tahankan. Jangan mula daripada kita sahur sampailah waktu maghrib. Saat ini Allah menyuruh kamu menahankan daripada nafsu syahwat makan dan nafsu syahwat terhadap isteri atau kepada wanita. Senang ceritanya kita kena kontrol nafsu kita lah. Ya, kena kontrol tahan nafsu. situ. Betul. Itulah musuh utama kita sebenarnya dalam salah diri. satu betul yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, orang yang berjaya itu adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Iya. Yang dia dapat menahan atau membendung kehendak atau nafsunya daripada mengikut arah yang boleh membuatkan dia terjunam Betul. ke dalam lembah kebinasaan. Ataupun ke jalan yang salah. Ia jalan yang salah. Macam mana Ustaz tengok khususnya kita di Malaysia kita di Malaysia ni khususnya pada cerita-cerita di bulan puasa ni kebanyakannya dari segi industri drama ataupun cerita-cerita pendek yang ditayangkan di televisyen banyak menceritakan berkaitan dengan yang tak puasa. Macam seolah-olah menggambarkan ramai umat Islam yang tak puasa. Pandangan Ustaz? Ya. Saya mungkin melihat terbalik. Yang kita ni boleh dikatakan kalau orang Islam tidak berpuasa itu, istilah kita teruk sangatlah dia. Betul. Sebab bagi mana-mana saja, awak tak puasa. Jadi kita memang penekanan kepada puasa alhamdulillah tinggi. Betul. Walaupun dibanding penekanan yang di sisi Allah, ada yang mengatasi puasa. Contohnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu sebenarnya tuntutan untuk kita melakukan lebih daripada tuntutan kita melakukan puasa. Iya.
Tapi kalau kita tengok orang yang tak salat, tak sembahyang, macam kita tengok macam biasa saja. Tapi bila kita melihat orang tu tak puasa, macam teruk sangatlah. Kalau saya buat perbandingan lah, mungkin kalau sesuatu yang Allah haramkan, contoh dia lah, bagi kita makanan. Mungkin katakanlah minuman yang memabukkan, itu kan haram. Betul. Okey. Bagi kita orang yang minum arak tu memang buruk. Tapi kalau kita nak membandingkan, kalau seorang itu makan babi, orang Islam makan babi, kita ingat, lagi teruk. Kita anggap ada ke orang Islam makan babi? Ya. Jadi saya bukan nak membandingkan, sebalik dia. Kalau orang solat ni walaupun penekanannya lebih daripada puasa, bagi masyarakat kita kalau orang yang tak solat macam biasa sahaja. Tapi kalau orang yang tak puasa, kita sebut teruk je dia tak puasa. Betul. Jadi mengikut pemandangan saya lah. Walaupun orang tu buruk pun dari segi keislaman dia, saya kira yang meninggalkan puasa tu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang meninggalkan salat. Jadi saya tak nampak kalau di dalam istilah kita cerita-cerita pendek banyaknya orang yang tak puasa. Malah yang sebaliknya kita nak melihat tempat makan pun susah dalam puasa. Ya, betul. Dan kita nampak hampir semua orang Islam puasa. Tak tahulah. Mungkin persepsi saya itu salah, tapi yang betulnya umat Islam bila saja nak menghadap Ramadan, kita pun bersyukur kepada Allah. Yeah. Mereka semuanya walaupun tak solat dia puasa. Walaupun dia tak berzakat dia puasa. Ya, betul. Kadang-kadang tu maaflah kalau andai kata pun orang tu memang samsing pun tapi dia puasa. Betul Ustaz. Yang tu kita boleh setuju dengan Ustaz, sebab kadang-kadang walaupun contoh, ini sebagai contoh lah untuk penonton-penonton kita kan, Pak Cik A dekat kampung kita ni, kalau nak tengok dekat surau atau dekat masjid memang tak nampak lah. Tak nampak. Itu pun kalau elok sangat pun hari Jumaat je, solat Jumaat. Tapi kalau bulan puasa, Alhamdulillah penuh. Betul. Tak terkecuali. Ya. Dan juga solat tarawih pun datang. Ya. Sampai selesailah solat Aidilfitri, barulah hilang balik. Ya. Ya. Okey, dan kita masih lagi berkisar dengan bulan Ramadan. Tujuan utama untuk pemahaman kita bersama Ustaz. Ya. Tujuan utama Allah melatihkan kita berpuasa ni atas apa sebab Ustaz? Ya. Kita memang Allah ciptakan manusia semua, dia termasuk juga jin, adalah untuk mengabdi kepada Allah. Betul. Mengabdi ni pun kita ambil daripada bahasa Arab, iaitulah ibadah. Allah menyebut kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun tu sebenarnya nun tu baris bawah. Asalnya liya'buduni. Aku tidaklah cipta jin dan manusia, melainkan untuk mereka mengabdi kepadaku, untuk mereka beribadah kepadaku, untuk mereka patuh dan taat kepadaku, supaya dia mendengar cakapku dan dia mengikut apa yang aku suruh. Dia dengar cakapku, dia akan meninggal apa yang aku larang. Dia mendengar apa yang aku cakap, walaupun dia tak tahu, akalnya tak sampai, tapi dia pasrah dan dia menerima. Sebab dia tahu akalnya terbatas. Yang telah lalu kita tak tahu, yang akan datang kita tak tahu. Bila Allah dah beritahukan kepada kita, percaya. Tentang misalnya hari akhirat, orang nak menyebut kepada, cuba buktikan kepada saya di mana syurga. Macam mana syurga tu, kita pula akan masuk syurga. Memang alam yang di situ memang belum kita hadapi, tapi pasti kita hadapi. Tapi Allah yang dah bercakap kepada kita, ada alam akhirat. Jadi kita percaya, tanda kita mengabdi kepada Allah, apa yang Allah cakap kita dengar, dan apa yang Allah cakap kita patuhi. Jadi di antara yang Allah kita beribadat kepada Allah seperti tadi itu, satu hari satu malam, Allah untuk kita ni dekat kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, kita bermunajat, maknanya berbisik kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala. Ada 5 waktu, mulai bangun pagi, subuh, kita dah bekerja, tengah hari break sebentar untuk salat,
Dah makan, kita dah rehat, kita kerja lagi. Sebelum petang, asar kita disuruh Allah salat. Kemudian awal malam, iaitulah maghrib, Allah suruh kita bertemu lagi. Dan sebelum kita tidur pun adanya salat Isya. Jadi ini untuk hubungan kepada Allah. Untuk sebut setahun Allah melatihkan kita dengan berpuasa supaya kita betul-betul hanya menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada perut, bukan hamba kepada nafsu seks. Betul. Jadi menghambakan kepada Allah, maka Allah melatihkan kita berpuasa. Sebab sesuatu yang kebiasaan memang susah untuk kita nak tinggalkan. Kita dari kecil sebelum lagi kita diberikan Allah akal sempurna, kita lah biasa makan dan minum. Kalau kanak-kanak pun kalau dia perut lapar, dia akan menjerit nangis. Kalau dia dah besar dikit, kalau dia nak benda tak dibagi, dia marah. Kita pun telah dewasa pun begitu. Itu adalah dorongan daripada nafsu. Betul. Allah nak mengajar kepada kita, engkau betul-betul adalah hamba kepadaku, patuh kepadaku, walaupun desakan perut, desakan apa, Allah sebut siang kamu tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh mengikut nafsu syahwat kamu kerana kamu adalah patuh kepada aku. Itu yang Allah sebut puasa ni, mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan daripada nafsu syahwat kerana ku, Allah sebut. Jadi letak kita puasa ni, beribadat dia kita sanggup mengekang dan menahan dorongan kebiasaan dan sesuatu yang memang bukan saja naluri. Kita memang selagi kita hidup perlu makan dan minum. Tapi kita nak menyebut Allah suruh kita stop, kita pun akan stop. Betul. Jadi berpuasa ni bukan hanya sekadar untuk tahan lapar dan dahaga sahaja. Ya, tapi tujuan asalnya adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu lebih kurang sedikit. Dan boleh Ustaz bagi sedikit cadangan ataupun panduan kepada kami khususnya dan juga di penonton-penonton kita, sedikit keperluan apa yang kita boleh amal ataupun lakukan dari seawal kita berpuasa dari subuh sampai ke maghrib. Mungkin ada yang bekerja, cara bekerja lah. Yang sebab bekerja itu pun satu ibadah. Selain daripada yang bekerja, mungkin ada kelapangan waktu, diselit waktu rehat yang biasa kita ke kantin untuk makan, kan? Tapi boleh di ruang tu kita boleh ambil untuk kita buat amalan ni. Contohnya apa saja pandangan Ustaz yang boleh kita kongsikan? Betul. Kita dari satu sudut, kalau kita salat mungkin 5 minit, 10 minit. Betul. Tapi kalau kita puasa panjang, mulai daripada subuh, masuknya waktu subuh sampailah masuknya waktu maghrib. Boleh jadi tempat kita 14 jam. Berbeza-beza. Oh ya, tapi kita bila kita salat, kita ada aktiviti, ada yang kita buat. Kita rukuk, kita sujud, kita berdiri, ada yang kita baca. Itu makna dia tuntutan daripada salat. Kalau puasa ni, yang dia tidak ada yang kita buat. Yang maksud dia tidak ada sesuatu bacaan yang kita wajib melakukan puasa. Puasa menahan. Tapi walaupun menahan, kita ibadatnya panjang. Tadi tu 14 jam. Jadi di dalam kita beribadat ni, terutama yang tadi makna menahan, kalau makan dan minum benda yang Allah halalkan, begitu juga kalau kita nak bersama dengan isteri pada hari-hari yang lain, termasuklah pada malam Ramadan. Tapi pada siang Ramadan kita boleh menahankan tu. Yang ini halal, kita boleh tahan. Jadi agak-agaknya pendidikan yang di sebalik tu, memang di bulan puasa kita puasa ataupun di luar bulan puasa memang yang Allah haramkan. Salah satunya amalan yang kita nak buat dalam puasa, kita kena bukan saja menjaga perut, bukan saja menjaga tekak kita daripada diisi dengan air kalau kita haus dan dahaga. Betul. Tapi bila kita berpuasa, yang kita menahan daripada segala dosa-dosa. Terutama dosa mulut. Yang mengumpat apa semua sekali. Mengumpat, mengatur, komen orang. Ya, betul. Okey. Ini pernah disebut oleh Nabi kepada sahabat bernama
Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal ni seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat pintar, yang bijak. Malah dia digelar dengan faqihu hadhil ummah. Makna dia ulama yang tahu hukum hakam secara mendetil dan dalam. Pemahamannya kepada agama adalah Muaz bin Jabal. Tapi apabila dia bertanya kepada Nabi, apabila Nabi menyebut apakah yang membuatkan orang banyak masuk ke dalam neraka, kata Nabi, tidak lain hal yakubun nasu ala manakhirihim, mana apa tidak lain yang membuatkan manusia terjunam hidungnya ke dalam api neraka, maknanya terjatuh, maksudnya terjunam ke dalam, illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil daripada yang dituturkan oleh lidah dia. Betul. Hasaid itu makna yang dituai oleh lidah dia. Jadi kita bulan puasa memang sepatutnya kita tak ada kita yang buat, tapi kena kadang-kadang ada dorongan nafsu. Kita bulan lain tak ada nak komen, tapi bila bulan Ramadan, Bulan puasa kita nak komen. masa ruang banyak, Ustaz. Masa ruang yang panjang. Jadi sepatutnya pendidikan yang kita nak melihat, kalau yang halal pun aku boleh break, apalagi yang memang yang haram, yang Allah haramkan, takkan saat aku beribadat aku tak boleh break. Ya. Kita ni dalam puasa ni memang tidak ada yang kita buat, kita menahan. Tapi tahankan bukan saja daripada makan dan minum, tapi tahankan daripada segala penyimpangan, kemaksiatan yang Allah tak suka dalam bulan puasa tu. Itulah yang saya nak cuit Ustaz sikit, berkaitan dengan ruang masa di bulan Ramadan ni panjang. Ya, Biasaannya diisi tu. yang diisi tu. Tapi kadang-kadang orang kita ni, terutama dengan zaman sekarang ni, medsos. Betul. Bukan orang kata mengambil masa dan ruang yang free tu, Ya. terutama dari segi waktu rehat tu, Ya. baca medsos ataupun tengok medsos dan komen di situlah. Ya. Ustaz, Ya, macam geng-geng netizen lah, Ya. senang cerita Ya. kita kata kan. Ya. Komen yang bukan-bukan, Ya. padahal di bulan puasa. Ya. Kadang-kadang tak ada maklumat pula dia. Tak ada. Main hantam aja. Main hentam je. Ya. Tu macam mana pula, Ustaz? Betul. Itu walaupun dia tak sebut mengupat secara direct, Ya. tapi lebih buruk lagi mengupat dengan dia menulis tu. Sebab Lalu berapa situ banyak? kekal. Ya, kekal. Dan berapa banyak orang yang akan baca. Ya. Bukan tu saja, besok, lusa, tahun belakang nanti, tahun depan, orang boleh baca. Silap-silap lagi komen. dua kali puasa lagi, 2 kali Ramadan Ya, masih lagi orang boleh baca. betul, masih Betul orang Ustaz, baca, ya. Itu yang lebih kena kontrol lagi. Waspada. Waspada. Sebab- Kalau nak melempiaskan rasa marah, nak melempiaskan Tahan. itu, tahan. Kalau ia pun dia sebut dalam bentuk nasihat. Ya, banyakkan istighfar. Ya. Ya, betul Ya. Ustaz. Mungkin untuk bahagian episod khas Ramadan bagi nikmat Ramadan ni sampai di sini saja Ustaz. InsyaAllah kita akan jemput lain masa lain ketika untuk bagi bersama lagi di Sembang Projek. Okey, Cik. Mungkin sebelum kita tamat ni, Ustaz boleh pesan sedikit kepada penonton-penonton kita kat luar sana berkaitan dengan bulan puasa ni. Ya, okey. Apa pesanan? InsyaAllah kita pertama segala kebaikan yang kita buat, terutama untuk yang kita petik di hari akhirat, itu Allah buatkan kepada kita sebenarnya ibadat-ibadat tu yang sangat-sangat senang. Jadi kesempatan dalam bulan Ramadan yang kita mungkin bulan lain pagi-pagi kita sibuk nak minum, tengah hari mungkin kita sibuk nak makan. Alangkah baiknya kita isikan dengan amal-amal saleh. Seperti zikir pagi, kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau kita membacakan tauhid, lafaz tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau membaca Al-Quran, dulu kita membaca Al-Quran, mana Al-Quran? Sekarang masya-Allah, setiap ada dalam kita ni ada aplikasi yang ada isinya. Betul. Al-Quran. Dan kita tak perlu nak berwuduk dulu. Betul. Sebab kita tak pegang Al-Quran. Jadi kita buka sini, bila-bila kita boleh baca Al-Quran.
Betul. Jadi kalaupun kita nak dengar pun nasihat-nasihat agama, mana kita pilih aku suka dengan ustaz ni, penyampaian dia bagus, isi kandungan dia adalah bagiku memang betul yang Allah suruh sampaikan, itu yang kita dengar. Supaya telinga kita mendengar yang baik. Atau kalau tak pun dalam Al-Quran pun di dalam handphone kita ni, kalau kita tak nak baca, kita buka siapa yang qari yang kita suka, pembaca yang kita suka. Janganlah nak kuat-kuat, sama ada ke sini ke, atau maknanya kita perlahan-lahan kita pun mendengar Al-Quran pun, walaupun daripada rakaman, kita pun sudah dapat pahala. Jadi banyak Is yang kita boleh buat amal-amal. Dan begitu juga doa. Nabi menyebut kepada kita, sepanjang kita puasa, doa kita mustajab. Sebab kita tengah beribadat kepada Allah. Banyaklah berdoa. Berdoa tu bukan pula kita nak duduk panjang-panjang sampai lenguh tangan kita berdoa, tak. Artinya, apa saja yang kita sini, ya Allah, aku terima kasih dengan kesihatan yang kau berikan. Bersyukur. Aku mohon kepadamu, ya Allah, selagi engkau hidupkan aku ni, aku terus dalam keadaan sehat. Dan ya Allah, kalau kau bagikan kepadaku kesihatan, bukan aku sia-siakan untuk maksiat atau benda-benda yang tidak berfaedah di dunia dan di akhirat. Tapi kau dapat isikan, ya Allah, kesehatanku ini untuk kepatuhanku kepadamu, untuk aku mendekatkan diri kepadamu. Jadi, amalan-amalan dalam bulan Ramadan ni, walaupun dia tidak dibataskan dengan amalan-amalan tertentu, tapi yang paling penting bagi kita, doa mustajab, zikir-zikir, baca Al-Quran, itu yang sangat-sangat kita dituntut. Yang kemudian memang Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, sinonim betul antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain episod lain ketika, jika dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat bertemu lagi dengan Ustaz insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bersama dengan Sembang Projek.